Jap. Setiap kali ekonomi tak stabil je kan, mesti harga emas naik. Perasan tak? Benda ni berlaku berulang-ulang macam tu je. Ada je berita yang tak best, tengoklah mesti harga emas naik. Sebab apa kalau ekonomi tak stabil, harga emas ni boleh naik? Sebab bila pelabur-pelabur ni dah dengar je benda-benda yang tak best, takutlah diorang goyang. Jadi pelabur-pelabur ni keluarlah daripada aset-aset berisiko. Dia pergi kepada emas. Sebab emas ni special, dia tak bergantung pada sesiapa. Sebab tu emas, nama lain dia orang panggil safe haven. Jadi kalau waktu inflasi tinggi ke, perang ke, krisis kewangan ke kan, emas masih mampu lagi nak kekalkan nilai dia. Sebab tu perasan kan sejak ni harga emas melambung naik tinggi. Kalau siapa yang belum lagi ada tabungan emas, belum lagi ada simpanan emas, terutama yang golongan-golongan kaya ni, ada macam-macam aset, ada macam-macam bisnes, pastikan anda dah ada tabungan emas. Bukan untuk pelaburan ataupun kekayaan tapi tujuan utama untuk protection. Kalau apa-apa berlaku kepada ekonomi, tak adalah kita sama-sama terduduk. Adalah tempat untuk kita berpaut sikit. Kalau setiap negara pun ada gold reserve masing-masing, takkan kita tak nak lagi percaya tentang kepentingan emas ni. Paling selamat dan disyorkan simpan emas fizikal, simpan sendiri. Apa-apa berlaku nanti, kita ada full access kepada simpanan kita tu. Kalau ada sesiapa yang nak mula menabung emas, saya nak ajak menabung dan beli emas di Public Gold. Sebab kat Public Gold ni memang kita fokus untuk dapatkan tabungan emas fizikal. Kalau bajet kecil, saya nak syorkan gunakan akaun emas Gap. Sebab kita boleh beli emas minimum RM100. Tapi akaun emas tu dia akan simpan dulu dalam akaun. Boleh kumpul sikit-sikit, nanti nak keluarkan emas fizikal kena ada minimum 0.5 gram. Sebab gold bar yang paling kecil kita boleh keluarkan adalah 0.5 gram. Kalau yang bajet besar nak terus beli emas fizikal, saya syorkan paling minimum kena beli 5 gram ataupun 1 dinar. Sebab item-item ni terkeluar daripada harga item koleksi. Kalau nak bermula boleh hubungi saya. Nanti saya bantu untuk daftar ke akaun Public Gold dan saya guide lah macam mana nak beli, nak withdraw dan sebagainya. Ingat, nak daftar akaun Public Gold kena cari saya. Saya Anas Razi, dealer Public Gold anda.